Saya selalu quote sifu emas saya. Salah seorangnya adalah nama dia Robert Kiyosaki. Dia cakap pelabur emas yang berjaya adalah pelabur emas dengan ilmu. Setiap pelaburan akan berisiko jika anda tiada ilmu. Hoyo. Tuan-tuan ingat, emas ni semua untung kah? No. Tersalah objektif, rugi. Tersalah produk, rugi. Tersalah timing, rugi. Dengan kata lain, bila kita buat pelaburan, ni nak kena cakap straight to the face ni. Tuan-tuan, saya nak beritahu straight to the face. Bila kita buat pelaburan, rugi tu dah tentu dalam tangan, untung belum tentu. Ingat, bila kita buat pelaburan, rugi sudah pasti, untung belum tentu. Termasuk ganggul. Sebab anda mungkin tersalah objektif, tersalah pilih produk, tersalah pilih company. Contohnya melabur skin cepat kaya. Beli emas, dapat sebulan 3%. Cari orang, dapat lagi 3%. Ataupun 10%. Dapat 10% sebulan, lepas tu lingkup. Tuan-tuan ingat, emas untung lah. No. Sebab itu, penting untuk tuan-tuan ada ilmu, supaya anda boleh buat pelaburan emas dengan betul, tepat, selamat dan tidak boleh kena tipu. Okay? So, jangan ingat semua emas untung. Saya dah melihat ramai orang rugi berjuta-juta dengan emas. Pasal apa? Salah melabur. Lagi satu saya nak beritahu, saya pun pernah salah melabur juga. Sebelum saya cerdik banyak tentang emas, saya pun pernah rugi dengan emas juga. Saya pernah kena tipu dengan emas. So, kalau tuan-tuan cakap sifu emas, mesti tak pernah kena tipu. No. Sifu emas mesti kena tipu dulu, baru dia cerdik. Jadi, kalau boleh jangan kena tipu banyak kali lah. Saya kena tipu dalam hidup saya ni sekali je dengan emas. Sekali cukup. Itu pun berpuluh ribu juga duit habis. Puluh ribu tau. Tapi setelah kena tipu sekali, sekarang ni saya dah tak pernah kena tipu dengan gold. Dah cerdik banyak. Jadi kesimpulannya nak cerdik banyak, kena tipu berpuluh ribu dulu. Betul? Jangan. Jangan buat pasal. Sekali kena tipu berpuluh ribu, nanti ikut tak boleh bangun. Federal Reserve menaikkan interest rate, maka orang akan simpan duit ke dalam banking system. Ataupun ke dalam bank, ataupun ke dalam instrumen-instrumen yang berkadaran dengan interest rate. Nak bagi senang faham. Contoh. Ni contoh nak bagi senang faham. Ni bukan contoh sebenar, tapi nak bagi senang faham. Katakan pulangan ASB adalah 5%. Contoh. 5%. Katakanlah kerajaan buat pengumuman. Tahun depan, sesiapa yang simpan dalam ASB akan mendapat dividen dan bonus sebanyak 1 kali ganda. 10%. Tuan-tuan dah sedia maklum. Siapa simpan duit dalam ASB sekarang ni, tahun depan dapat 10%. Tuan-tuan agak-agak, tuan-tuan nak bawa keluar tak duit daripada bawah bantal, bawah tilam, duit daripada stock market, duit daripada dalam bank? Tuan-tuan nak masuk tak dalam ASB? Mestilah nak masuk sebab kita dah tahu interest rate. Kita tahu dia punya pulangan nanti 10%, satu ganda. So, sebab itu bila pengumuman interest rate meningkat, kadar faedah meningkat, dia akan menyebabkan orang ambil duit daripada mana-mana tempat, another instrument they put into the banking system. Itu nak dipaham lah. Jadi kalau orang ambil duit masuk dalam ASB sebab nak kejar dividen dan bonus, apa yang berlaku? Semakin kuranglah duit dalam pasaran. Orang dah tak ada banyak duit untuk beli saham, beli kereta, beli rumah, beli properti, semua tak ada duit lah. Semua masuk ASB lah. So bila duit makin kurang, harga barang dan perkhidmatan akan stabil lah. Sebab duit makin kurang. Sebab itu kadar faedah menyebabkan inflasi itu boleh turun. Why? Less money lah. Boleh faham? Ni saya cerita ni layman term lah. Tapi janganlah tanya saya cukup betul ke ASB nak bagi 10%. No, I just give you example so that you understand what will happen. Apa akan berlaku jika pengumuman dibuat. Interest rate naik. Pada bulan lepas, tidak termasuk pekerjaan-pekerjaan di ladang. Sebab tu nama dia non-farm payroll. Data ini extremely important, sangat penting. Sebab data ini akan memberikan gambaran
forecast tentang kesihatan ekonomi di US. Okay. Jadi dengan kata lain, katalah malam ini peluang pekerjaan lebih banyak dicipta berbanding dengan forecast. Forecast ni maksudnya jangkaan. Jangkaan ni ahli ekonomi akan letak satu jangkaan, tapi kalau malam ni 8.30 malam diumumkan melebihi jangkaan, maka pelabur akan buat satu, orang kata apa, dihadamkan maklumat ni, dia akan buat kesimpulan, oh US economy is healthy, potensi untuk berlaku kemelesetan ekonomi, recession jauh lagi. Jadi dengan kata lain, kita boleh hora-hora, ekonomi is very good. Gold akan terkolek. Why? Ekonomi bagus, orang akan melabur duit dalam aktiviti-aktiviti ekonomi. Buka bisnes, masuk dalam stock market. So, people are going to invest. Tapi kalau bilangan pekerjaan yang di-create last month, malam ni, jauh lebih kurang daripada forecast, maka pelabur akan buat satu andaian, oh rupanya mungkin kita akan berlaku recession. US is heading to recession. Oh, ekonomi US ni tak bagus. Mereka akan buat banyak spekulasi, maka stock market malam ni jatuh, gold malam ni akan naik. Okay. So that is how anda membaca data-data ekonomi. Jadi untuk pelabur emas fizikal, kita tak perlu risau sangat. Tapi kalau siapa-siapa yang trading spot gold, pantang larang besar untuk trader-trader ni adalah trade ketika data ekonomi keluar. NFP ni salah satu pantang. Cuba siapa trader cuba komen. Trade ketika data ekonomi keluar ni ibarat kamikaze . Kalau menang, menang besar. Kalau kalah, lingkup habis. Tapi untuk physical, it doesn't doesn't reflect you. Sebab kita beli physical . So, pemilihan produk pun penting . Okay. Rusia pula bagi tahu kami support China. Russia dengan China ni dia ngam. Russia dengan China tak ngam dengan US. Dan sangatlah teruk hubungan China Russia dengan US sekarang tuan-tuan, sangat teruk sehingga kan Russia buat keputusan untuk tarik diri daripada International Space Station. Dekat angkasa sana 200 km di atas angkasa ni, kita ada satu International Space Station. Station angkasa lepas antarabangsa. Jadi mereka ada modul-modul kapsul-kapsul negara China, Russia, US, banyak lagi lah. Russia tak berlagak angin dengan Russia tak berlagak angin dengan US sehingga kan Russia nak menarik diri daripada International Space Station. Tak mahu kawan. Tak mahu kawan lah. Tuan-tuan, very serious. So, China sekarang ni ngam dengan Russia. So, Russia, China bermusuhan tak berapa bagus. The relationship is very rock bottom right now dengan US. Rock bottom maksudnya sangat teruk. Jangan ada sikit api saja. Api sikit je lingkup lah tuan-tuan. Okay, next. Ukraine War. Okay, Ukraine War ni dulu orang kata apa, dia memberikan kesan kepada harga emas tetapi sekarang tak sangat. Namun di sebalik Ukraine War ni dia sebenarnya dia menggambarkan hubungan Russia dengan US yang tidak berapa baik, dan due to Ukraine War, Russia ini dipulaukan oleh EU dan dipulaukan oleh US, menyebabkan Russia ni terpaksa mencari kita panggil blok kawan-kawan yang baru. Tak mungkin, saya rasa tak mungkin hubungan mereka akan pulih. This is too much. Orang kata apa, luka yang terlalu kuat. Dan atas sebab geopolitical tension inilah di antara Russia, China dan US menyebabkan blok Russia, China team up untuk buat new reserve currency. Mata wang reserve dunia. Mereka nak lari daripada US dollar. Tak mau dolar. Pasal apa?
Sebab bila simpan US dollar, mungkin kena simpan dalam bank di US dollar, dekat US. Ataupun bank US banking system. Kalau tiba-tiba US cakap, oh kita nak freeze account you. Kita nak freeze you punya duit dalam bank US. Dia orang tak boleh buat apa-apa. China tak boleh buat apa-apa. US Russia tak boleh buat apa-apa. Jadi duit berbilion, bertrilion dalam bank ni kena freeze, tak kena naya. Kita panggil naya Pak Karim. Jadi dengan kata lain, untuk mengelakkan risiko US bekukan aset duit dalam bank, banking system US, China, Russia buat keputusan untuk buat new world reserve currency. Ini topik yang panjang, tapi saya nak cerita sikit je. Dalam jangka masa yang panjang, benda ni akan efek kepada gold. Why? Gold akan naik because this reserve currency akan based on the, kita panggil logam-logam. Okay, based on the, kita panggil metals. Okay. Now, saya nak cerita tentang the gold barometer. Gold barometer ni adalah satu konsep yang mana para ekonomis berpendapat emas ini adalah satu pengukur kepada kestabilan ekonomi dan politik dunia. Barometer ni adalah pengukur tekanan. Jadi, dalam keadaan ekonomi bagus, politik bagus, gold stabil ataupun gold boleh jatuh. Tetapi dalam keadaan ekonomi tidak stabil, politik tidak stabil, gold akan naik. This is what we call gold barometer. Tuan-tuan boleh pergi cari dalam Google, the gold barometer. Jadi saya berpendapat bahawa faktor geopolitikal dunia akan meningkatkan harga emas dalam jangka masa 2 hingga 5 tahun. Dengan kata lain, faktor-faktor ini boleh meningkatkan harga emas in long term. Dan saya nak tuan-tuan tengok harga emas dalam skrin ini. Tuan-tuan dapati harga emas dia naik bukanlah straight line. No. Dia naik, dia turun, dia naik, dia turun, dia naik, dia turun. Jadi dengan kata lain, kalau orang cakap harga emas ni sentiasa naik, jawapannya tidak. Harga emas ni dia ada trend. Uptrend, downtrend, sideways. Weekly. Why? Because kita nak beli physical ni, kita tengok weekly support lah. Paling kuat sekali weekly. Daily pun boleh. Tapi saya suka tengok weekly. Lepas tu baru tengok daily support. Janganlah tengok gold 5 minit, gold 15 minit, gold 1 hour. Tak payah. Itu untuk trading spot gold boleh. Terima kasih kerana menonton video ini dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya dan layari website saya onegolddinar.com.